pengalaman yang mana rumah yang disewa pada penyewa, rumah sewa, sama ada benda tu direct agent ataupun direct owner. Okay, benda pertama yang kena ingat ialah penyampaian kepada penyewa tu hendaklah jelas dan nyata. Masa penyampaian kat sini, apa undang-undang yang tertulis, yang termaktub dan terguna pakai untuk perumahan tersebut hendaklah dipatuhi. Sebab selalunya yang kadang-kadang buat masalah dekat perumahan sini, pengalaman aku lah, biasanya penyewa. Sebab dia tak report pun, dia cuma tahu dia butuh bayar sewa, cukup lah bayar sewa lah, and then cukup kontrak dia belah. Jadi nanti yang bermasalah ialah kepada owner rumah. So diingatkan supaya agar pihak tuan rumah ataupun owner rumah ni siap-siap inform dalam tenancy agreement tu mengenai household yang diguna pakai untuk satu lah. Sebab kalau jadi masalah apa-apa, pihak pengurusan tak cari penyewa, dia akan cari pada tuan rumah. So sebarang penalti ataupun sebarang denda yang dikenakan atas kesalahan penyewa, dia akan dikreditkan ke dalam akaun owner rumah. Okay? So sebarang tindakan, termasuk tindakan macam contohnya tindakan berkaitan dengan tribunal ke apa ke, benda tu akan dikaitkan dengan rumah, berkaitan dengan penyewa.